Pemilik tanah bukan Islam yang memiliki tapak Masjid Jami' Ar-Rizwan di Parit Bunta bersetuju untuk menjual semula tanah tersebut kepada pihak masjid. Perkembangan itu dilihat mampu menyelamatkan masjid tersebut yang berusia hampir 100 tahun dan popular dalam kalangan penduduk setempat kerana mempunyai rekaan seperti Menara Berkembar Petronas KLCC. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Alu Pongsu Nur Azman Ghazali berkata, pengerusi masjid telah menghubungi tuan tanah yang akhirnya bersetuju untuk berurusan dengan pihak masjid terlebih dahulu dalam usahanya melepaskan pegangannya. Perak semalam bersetuju mengumpulkan kutipan derma solat Jumaat di negeri ini bagi menebus semula tanah masjid tersebut yang pada awalnya diwakafkan untuk pembinaan masjid tetapi telah dijual kepada pembeli bukan Islam pada tahun 2012. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, anggaran nilai tanah berkenaan ialah 1.8 juta ringgit. Sarani melihat kutipan semasa solat Jumaat yang terkumpul mencecah sebanyak 5 juta ringgit sehingga 7 juta ringgit sebulan boleh digunakan untuk menyelamatkan masjid tersebut dan menunjukkan solidariti umat Islam Perak. Difahamkan lokasi Masjid Jami' Ar-Rizwan menjadi sebahagian daripada keseluruhan tanah yang dimiliki oleh pemilik tersebut. Pemilik dikatakan bersetuju untuk menjual keseluruhan tanah bukan sekadar tapak masjid itu sahaja. Dikatakan juga usaha awal pernah digerakkan termasuk menyediakan tabung kutipan khas untuk menebus semula tanah tersebut tetapi tidak berjaya. Nur Azman melihat perkembangan positif ini mampu menamatkan masalah yang telah berlalutan sehingga 12 tahun.